Masya Allah, betapa indahnya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Bandar Putra Betam. Indah lagi dihadiri oleh anak muda Imam Masjid Amin. Alhamdulillah hari ini check-in 6 orang. Jadi kita doakan semoga program ini terus menerus dapat sokongan dan bantuan Allah SWT. Semoga kita dapat daripada satu saf belakang ni, kedua saf, tiga saf, 4 saf menuju Ramadan ini penuh saf masjid, insyaAllah. Semoga semua yang infak dalam program ni dapat pahala yang berlimpah ruah. Asbab menyumbang dalam program ini, setiap sumbangan akan dijadikan hadiah sagu hati kepada anak-anak muda untuk terus memberi semangat kepada mereka untuk beramal dan sertai program-program AMIMS, Anak Muda Imam Masjid Anjuran Love Masjid. Alhamdulillah, kita terapkan nilai-nilai Islam serta amalan-amalan sunat yang banyak pahala. Contoh sahabat kita ni, imam muda kita ni, tadi banyak video dia, imam muda Masjid Imam Syafi'i ni, lepas azan terus solat berjemaah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah semoga kita dapat mendidik anak-anak muda dengan acuan Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah. Jadi kami menjemput ustazah, cikgu-cikgu untuk bersama-sama untuk kita berbincang modul yang terbaik untuk menyemai cinta masyarakat, terutamanya anak muda, untuk bersama dalam perjuangan membawa masyarakat mencintai masjid. Sekian live daripada Love Masjid waktu maghrib di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Bandar Putra Betam. Nantikan live yang seterusnya waktu Isya pula. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa, fokus untuk update kehadiran anak muda bawah 25 tahun, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.